Okay, sedia semua. Kita baca satu ayat, lepas tu kita tengok ayat tu ada tak hukum alif lam. Okay, lepas tu kita baca lagi, kita cari je hukum alif lam dulu untuk masa sekarang. Okay, baik, sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okay, ayat pertama tak ada apa-apa. Okay, ini kita sebut nama huruf kan, so tak ada apa-apa. Seterusnya, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Okey, untuk ayat yang kedua. Okey, cuba semua komen. Ada berapa alif lam? Ada berapa perkataan alif lam kat sini? Okey, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Apa Adidah Aidil? Ada dua. Okey, betul. Lagi? Panomalah Aidil ada dua. Alhamdulillah. Cantik. Ada dua. Okey, semua komen ada dua. Betul. Okey, mana perkataan dia? Yang dua tu mana? Yang pertama, perkataan dia Al-Kitabu. Ambil dia daripada situ. Itu satu perkataan. Ingat balik saya kata apa? Untuk setiap perkataan alif lam, macam mana kita nak tahu dia? Benda syarat yang pertama, tengok awal ejaan dia mestilah dieja dengan alif lam. So ini satu perkataan kan, Al-Kitabu. Awal ejaan dia tu, awal perkataan dia dieja dengan alif lam. Kemudian lamnya kalau ada tanda mati, itu bermaksud alif lam qamariyah. Okey, kalau lamnya ada tanda mati, alif lam qamariyah. Kalau lamnya tidak ada tanda apa-apa, kosong, itu alif lam syamsiyah. Semua ingat lagi tak tu? Cuba komen dulu. So kat sini Al-Kitabu. Okey, satu. Alif lam qamariyah. Yang keduanya mana ni? Lil muttaqin. Okey, semua ingat lagi Alhamdulillah. Lil muttaqin. Tapi ada cuba semua komen. Yang dua ni alif lam apa? Saya tengok ada dua jenis ni semua komen ni. Ayat kedua ada dua alif lam. Ada yang komen ALQ dan ALS. Macam ada salah sikit kat situ. Ayat yang kedua ayat yang kedua yang ni tak ada alif lam ni. Tak ada alif lam syamsiyah, tak ada ALS. Yang pertama ALQ. Okey. Yang kedua ALQ juga, perkataan lil muttaqina. Ni perkataan dia. Okey. Kenapa yang ni lain dengan atas? Okey, kenapa yang ni lain dengan atas? Sebab yang ni asalnya memang ada alif je ni, hamzah wasal ni. Tapi dah dihazafkan, dah dihilangkan. Dah disorokkan. Okey, sebab itulah kita tak nampak ni. Kemudian digantikan dengan huruf jar, dia panggil. Kata penyambung. Okey. So mana yang semua dalam Al-Quran nampak lil, bunyi dia lil muttaqin, apa lagi lil musyrikin, lil mu'minin. Semua kena ingat yang mana macam tu, itu adalah alif lam qamariyah. Okey. Okey, ayat yang ketiga pula. Jelasan semua. Ayat kedua ada dua alif lam, dua-duanya alif lam qamariyah, ALQ. Okey, boleh tanda. Siapa yang baru-baru tu boleh tanda supaya tak lupa.
Okay, ayat yang ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, ayat yang ketiga. Ada berapa semua? Alif lam. Cuba komen. Sambil kita cari hukum ni, sambil tap screen semua bagi engagement kat TikTok ni naik. Ada 3 Puan Normal Aidil, Pak Adida, Pak Anna, Pak Halimah. Okey, alhamdulillah betul. Siapa yang jawab 3 ada betul. Okey. Ada berapa ALQ dan berapa ALS? Okey, ada 3. 1. Okey, fokus dekat yang ada ejek alif lam semua itu cara dia. 1, ini pun ada alif lam. So ni perkataan yang kedua. As-salata ada alif lam. So ni perkataan ketiga. Okey, daripada 3 perkataan ni, macam mana kita nak tahu mana alif lam qamariyah, mana satu alif lam syamsiah? Tengok dekat huruf lam dia. Kalau huruf lam dia ada tanda mati, okey, yang tu ALQ, alif lam qamariyah. Kalau lamnya kosong, tak ada tanda apa-apa, itu adalah alif lam syamsiyah, ALS. Macam tu, mudah je. Okey, nak bezakan dia. Macam ni pula, mana lam yang tak ada tanda mati dia? Kenapa dia terus sabdu? Sebab lam yang tak ada tanda mati ni dah digabungkan pula dengan sabdu ni, disekalikan. Jadi tak nampaklah kita lam yang tak ada tanda tu dekat sini. Okey. So allazina, perkataan allazina, ALS. Okey, alif lam syamsiyah. Al-ghaibi, perkataan dia. Okey, ataupun perkataan dia kita al-ghaibi. B ni kata penyambung, dia sama macam li ni. Tapi nak mudah nak sebut bil ghaibi pun okey juga. Nampak satu perkataan kan? Boleh. Tapi dari segi maksud, 2 maksud dah kat sini. Okey. Al-ghaibi, tanda kat situ ALQ. As-salata, tu perkataan dia, as-salata. Lam tak ada tanda mati, bermaksud ALS. Okey, ALS. Komen kat situ. Okey, alhamdulillah semua komen betul lah kali ni. 2 ALS, 1 ALQ. Okey, jap. 2 ALS, 1 ALQ. Betul-betul. 2 ALS, 1 ALQ. Baik. Seterusnya, kita sambung ayat yang keempat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Okey, untuk ayat yang keempat pula semua. Ada berapa hukum alif lam dekat ayat yang keempat? Cuba komen kat bawah. Okey, siapa yang nafas pendek, ikut tempat saya berhenti tadi, min qablik. Lepas tu ambil semula wa ma unzila. Macam tu Okey, untuk yang ayat yang keempat semua komen 2. Ada 2 alif lam, betul. Okey, ada 2 alif lam. 1. Okey, ada alif lam. Ni yang pertama, perkataan yang pertama, alif lam yang pertama. Dan bawah dia ada alif lam. Ini alif lam yang kedua. Okey, ada berapa ALQ dan ada berapa ALS? 1 ALQ, 1 ALS. Okey, betul. 1 ALS, 1 ALQ. Yang pertama ALS dulu. Alif lam syamsiyah.
Betul. Sama je perkataan dengan ni. Okey. Allazina tu perkataan dia. Baik, yang kedua, perkataan dia bermula daripada alif tu. Al-akhirati. Tu perkataan. Alif lam qamariyah. ALQ dekat sini. B ni dia sama macam ni lah. Kata penyambung. Okey, sebabkan dia satu huruf je, dia sama macam li, satu huruf. Okey. Alhamdulillah setakat ni saya tengok semua dah faham. Ada lagi ke? Kalau ada siapa-siapa yang tak faham, cuba komen kat bawah. Saya terangkan. Tapi setakat ni alhamdulillah semua saya tengok dari segi komen semua faham. Puan Kira faham. Okey, alhamdulillah. Okay, kita sambung semua. Kita sambung ayat yang kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, ayat yang kelima. Ada berapa alif lam? Puan Adila Aidil ada satu. ALQ. Puan Normala Aidil ada satu, betul. Poyong Azami ALQ. Okay, semua yang tahu komen kat bawah ALQ. Okay, alif lam qamariyah. Mana perkataan dia ni? Al-muflihuna. Tu perkataan alif lam qamariyah dia. Okay, al-muflihuna. Satu ni. Boleh? So dalam perkataan dalam surah ni, dalam muka surat ni ada berapa ALQ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 8 hukum alif lam. Secara keseluruhan lah, tak kisah ALQ ke ALS. Okay, ada 8. Macam tu lah cara dia semua. Okay, lagi banyak kita jumpa, lagi faham. Macam tu. Okay, kita sambung lagi satu muka surat. Jom. Nanti hari lain kita tambah lagi hukum. Okay, macam tu. Kita tambah lagi hukum. Next kita tambah hukum apa? Hukum nun mati pula ke? Nanti kita cari pula. Kita akan, so lepas ni kita cari dua hukum, alif lam dan nun mati. Contoh macam tu. So kena fahamkan betul-betul. Okay, ambil kesempatan waktu sementara kita ulang kaji ni, bagi faham balik. Tak faham tak apa, tanya je, jangan malu. Nanti saya terangkan. Okay, kita baca ayat yang ke-6. Jom. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Berhenti kat situ dulu. Ambil balik. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, untuk ayat yang ke-6, cuba semua komen ada berapa alif lam. Ada satu, iaitu ada satu yang ni. Okey, perkataan sama je. So mudahlah alif lam ni. Kebiasaannya perkataan dia tu perkataan yang sama. So senang kita nak kenal, senang kita nak faham. Okey.
Macam tadi kita dah jumpa 2 kali dah perkataan allazina. Ini perkataan yang ini kali yang ketiga kan. So nampak je ni ALS macam tu. Okey, semua komen betul. ALS ada satu dan ALS. Soalan Puan Mazna Syari nak tanya, ayat bismillah ada yang baca man dan ada yang baca amana. Ada yang baca ma. Bismillah maksudnya ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Macam bismillahirrahmanirrahim macam tu. Cuba Puan Mazna Syari komen balik. Ataupun bismillahirrahmanirrahim. A kan. Kat situ A maksudnya ma lah. Kalau man tu maksudnya dia sabdu. Rahmanirrahim dia sabdu nun. So mestilah yang betulnya yang A tu, yang mani ma ar-rahmani. Macam tu. Yang tu yang betul. Panjang. Dia bukan sabdu. Tak boleh ar-rahmanirrahim, tak boleh, salah. Tu satu kesalahan besar. Okey, kalau dia baca Fatihah macam tu tak sah lah. Okey, tak sah dia punya Fatihah. Bila tak sah Fatihah dia, tak sah lah solat dia. Macam tu. Okey. Baik, kita sambung ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Okey, ayat yang ke-7 semua ada berapa pula alif lam? Puan Darmi Pawiro, waalaikumsalam. Okey. Semua komen tak ada Ada satu Pak Adidah. Ada satu lah semua. Lafzul jalalah sekarang kita masukkan Sebelum ni kan saya tak masukkan sebab lafzul jalalah semua tahu. Okey. Dan ada juga yang tak tahu. Lafzul jalalah, okey, semua dengar. Lafzul jalalah dikategorikan alif lam syamsiyah. Tu kan ada alif lam. Lamnya tak ada tanda apa-apa. Lam yang pertama ni kosong. Allahu. So setiap perkataan Allah semua alif lam okey. Semua tanda kat situ. ALS. Baik. So ayat yang ke-7 ada satu je. Okey, kita sambung ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Okey, semua ayat ke-8 cuba semua komen dulu. Okey, alif lam ada berapa alif lam? 3. Okey, saya pun tak kira lagi. Semua sekali kira semua sekali dengan lafzul jalalah ada berapa? Ada yang komen 3, ada yang komen 4. Okey, cuba mana satu yang betul? Cuba semua tengok balik. Okey, sambil-sambil tu 266 mata memandang. Boleh tap-tap skrin dulu. Bagi engagement kita naik. Ada 4. Okey, betul. Ada 4 hukum alif lam. Jom kita tengok sama-sama mana dia 4 tu. Okey, yang pertama An-Nasi ada alif lam kan? Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua Allah billahi. Ni perkataan dia. Perkataan Allah lah, senang. Okey. Perkataan yang ketiga al-yaumi. Wa bil yaumi, bil yaumi ni. Okey, ni yang ketiga. Lepas tu al-akhiri. Al-akhiri.
Ni yang keempat. Okey, perkataan yang keempat. So semua sekali ada 4. Berapa ALQ dan berapa ALS semua? Cuba komen. Dua ALS, 2 ALQ. Betul. Mana dia? 2 ALS, 2 ALQ tu. Okey, ni. Alif lam, lamnya tak ada tanda apa-apa, kosong. Maksudnya alif lam syamsiah, ALS. Itu cara faham yang laju punya Alif lam, lam tak ada tanda mati, kosong, tak ada tanda apa-apalah. ALS terus, faham macam tu. Alif lam, lam tak ada tanda apa-apa, tak ada tanda sukun macam dua-dua ni. So dia adalah ALS. Okay, ni yang kedua, perkataan Allah. Yang ketiga, alif lam, lamnya ada tanda sukun, ada tanda mati, bermaksud dia adalah ALQ. Okay, yang keempat pun sama, alif lam, lamnya ada tanda sukun, ALQ. Okay, jelas semua? Boleh? Siapa belum tanda lagi, tanda dulu. Baik, faham. Okey, cantik, alhamdulillah. Disambung ayat seterusnya. Ayat 9. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okey, ayat yang ke-9 semua ada berapa alif lam? Hukum alif lam ada berapa? Puan Adil dan Aidil ada 2. Okay, Puan Mazana Syahari ada 3. Ada 2, ada 3. Okay, so untuk ayat ke-9 ni maksudnya kita boleh tahu ada 2 jawapan. Cuba semua tengok balik, kira balik betul-betul. Tengok balik betul-betul alif lam ada berapa. Okay, bagi ada satu jawapan. Cepat. Mana satu betul? 2 ke 3? Setakat ni ada 2 jawapan. 2 dengan 3. Tapi paling ramai komen dah jadi macam seri ni. Dah macam sama-sama banyak ni. 3. Kalau 3 tu mesti semua masukkan illa ni betul? Siapa yang komen 3 mesti dia masukkan illa. Cuba komen kat bawah, betul ke? Ramai komen 3. Betul? Okey, kan? Itulah. Tak apa. Okey, jom kita tengok. So jawapan yang betul dia ialah 2 sahaja. Okey, 2 sahaja. Illa ni tak termasuk. Kejap lagi saya terangkan kenapa illa tak termasuk. Okey, mana 2 dia? Sama macam atas. Atas-atas ni kita dah jumpa dah perkataan ni banyak kali. Allah. Okey, ALS. Alladzina lagi. Ini pun ALS. Semua kata ya kan? Dia masukkan illa sekali. Okey. Sekejap. Okey. Semua masukkan illa sekali kan? Kenapa illa tak termasuk? Kenapa saya kata 2 je? Okey, semua yang komen 3 tu tengok saya terangkan. Okey, ingat balik alif lam. Alif dia mesti kena alif yang jenis macam mana? Dalam Al-Quran ada 4 jenis alif lah.
Alif yang pertama, alif yang macam ni. Alif dia panggil hamzah. Hamzah qata'. Yang ni. Alif yang kedua dia panggil alif hamzah wasal. Macam ni, kepala sad. Lagi alif yang ketiga, alif macam ni. Alif yang ada tanda O. Yang ni. Satu lagi tanda zero semua. Yang ni tanda O, alfabet O. Ada yang satu lagi, dia adalah tanda zero, kosong. Tapi itu dekat yang terdekat ni rasanya tak ada lah. Nanti kalau ada saya bagi tahu Sebab masa sekarang tak ada. Sebab yang tanda zero, alif tanda zero tu jarang lah. Okay. So, untuk alif lam, dia mesti kena hamzah wasal. Dia tak boleh hamzah qata'. Puan Zureda, saya salah tak hamzah wasal. Betul, dia bukan hamzah wasal. Okay, semua? Lepas ni ingat, untuk alif lam, dia tak boleh guna hamzah qata' yang ni. Dia tak boleh. Dia mesti kena guna hamzah yang ada kepala sad ni. Ataupun nak sebut nampak apa, kepala berudu, boleh juga. Okay. Tu. Sebab yang ni saya faham lah. Dia keliru sikit, tak apa, tak ada masalah. So lepas ni kita dah tak jawab dah. Illa tu termasuk dalam alif lam syamsiah. Mudah-mudahan kita tak keliru lagi. Okay, jelas semua yang komen 3 tadi. Cuba komen balik. Faham insyaAllah. Sebab tadi awal-awal ramai yang komen 2 kan. Tiba-tiba makin banyak 3 pula. Keliru sikit. Oh jelas. Okay, Alhamdulillah. Kalau jelas baik. So fokus yang ada alif lam. Alif dia tu ialah hamzah wasal. Senang je macam tu. So dekat ayat yang ke-9 ada 2 je, perkataan Allah dan perkataan allazina. Okay, kita sambung ayat yang ke-10 semua. Puan Mazna Syari tersilap tengok. Tak apa, boleh. Silap tu dalam pembelajaran bagus. Supaya next kita boleh berhati-hati. Tapi yang penting kita tahu yang kita jawab tu salah. Baik, kita sambung ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Okey, ayat yang ke-10 ada berapa semua? Alif lam. Cuba komen kat bawah. Puan Adida Aidil, Puan Zuraira Badri ada 1. Puan Yu Azami ada 1, betul. Puan Ana ada 1 ALS. Puan Halimah Heli. Macam tu. Apa perkataan dia? Semua boleh nampak lah. Allahu. Tu. Okay. Perkataan Allahu. Itu saja perkataan alif lam syamsiyah ALS. Tanda kat situ. Okay, kita sambung. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا. Berhenti kat situ lah, panjang. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا. Berhenti 2 harakat je. Kita ambil balik. قَالُوا إِنَّمَا nahnu muslihun. Baik, cuba semua komen. Dalam ayat yang ke-11 ni ada berapa semua
Ada berapa alif lam? Cuba komen kat bawah. Ada gambar saya tak? Ya kan? Ini ada. Okey. Ada satu je semua? Ada satu ALQ betul. Ada satu saja. Apa perkataan dia? Al-ardi. Siapa yang jawab satu tu mestilah dia dah tahu dah mana perkataan dia. Al-ardi. Alif, lam, lam ada tanda sukun, ada tanda mati. Okey. Baik. Semua jawab betul yang ni sebab ada satu je. Okey, kita sambung ayat yang ke 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Okay, ayat yang ke-12 ada berapa semua alif lam? Ada satu lagi Betul. Ada satu saja. Okey. Semua komen satu betul. Baik. Satu je ALQ. Mana perkataan dia? Al-mufsiduna. Sampai situ perkataan dia. Satu perkataan dia sampai situ. Al-mufsiduna. Alif lam, lamnya ada tanda sukun, tanda mati. Okey. Seterusnya ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. Berhenti situ 2 harakat. Kemudian kita ambil balik. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Okey, baik. Ayat yang ke-13 semua. Ayat yang ke-13 ada berapa alif lam? Cuba komen kat bawah. Setakat ni semua komen betul. Setakat ni semua komen 3. Ada 3 alif lam. Betul. Siapa yang jawab 3 tu? Okey, betul. Sekarang ni nak tahu 3 tu alif lam apa? Cuba komen kat bawah. Alif lam apa pula? Ayat 13 ni. Adakah semuanya alif lam yang sama ataupun alif lam yang berbeza? 3 alif lam syamsiyah. Betul. Alhamdulillah. Tepat sekali. 3 alif lam. Okay, yang pertama kita tengok dulu mana 3 dia. 1. An-nasu. Kita dah jumpa dah perkataan ni dekat atas kan? Ini pun perkataan-perkataan yang akan selalu jumpa. Okey, untuk alif lam syamsiyah. Ini perkataan yang kita akan selalu nampak lah. An-nasu. Lamnya tak ada tanda mati, tak ada tanda apa-apa, kosong. Bermaksud itu ALS. Ini pun sama. As-sufaha'u. As-sufaha'u. Alif lam, lam pun sama, tak ada tanda apa-apa, kosong. ALS. Ada 2 perkataan yang sama kan? Ni perkataan yang ke-3. Sama je macam yang kedua tadi. Perkataan dia sama.
Okey. Alif lam syamsiyah ada sabdu, betul. Selepas lam tu ada sabdu. Okey, cantik. Semua 404 mata memandang ni semua faham Sebab yang komen orang sama je ni. Saya harap yang lain-lain tu walaupun tak jawab tapi faham. Saya harapnya macam tu. Tapi kalau tak faham tanya je kat komen, okey? Tak ada masalah. Okey, sambil-sambil tu tap-tap dulu bagi cukup 20,000 tap. Sekarang 18k. Okey, jom kita sambung. Ayat yang ke-14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا. Berarti kat sini kita ambil balik qalu. قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا. Berhenti lagi situ. Ambil balik qalu. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Okay. Ayat yang ke-14 semua ada berapa alif lam? Cuba komen kat bawah. Ada satu. Semua komen ada satu. Jenis apa? ALQ ke ALS? ALS. Perkataan ni kita dah selalu jumpa Okay semua. Allazina. Saya pun dah tak ingat lah ni kali keberapa kita jumpa ni. Allazina. Okay. Perkataan yang sama saja. Sesatu je lah. Tak ada masalah. Okay, tanda kat situ ALS. Okay, kita sambung pula ayat yang ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayat yang ke-15. Ada berapa semua alif lam? Laju betul dah sampai 21k. Tap-tap. Terima kasih semua yang tap-tap, yang bagi gift. Terima kasih banyak. Laju. Alhamdulillah. Ada satu. Okey, betul. Perkataan dia perkataan Allah kan? Perkataan Allahu. Yang tu. Senang je lah. Okey, ayat yang terakhir untuk pagi ni, ayat 16. Jom kita baca sama-sama. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. Berhenti situ, kita ambil balik fama. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okey, cuba semua komen dalam ayat yang terakhir, ayat 16 ni. Ada berapa semua sekali alif lam tu? Ada berapa? Ada berapa jenis alif lam? Ada semua komen 3. Okey, tengok 1, 2, 3. Okey, lagi 3. Okey, semua komen 3. Tak ada komen lain. Maknanya betul. Baik, ayat yang ke-16 ada 3 alif lam. Yang pertama alif lam Allazina, sama lagi. Okay, itu yang pertama. Alif lam syamsiyah ALS. Perkataan yang kedua dia ad-dalalata. Ni ad-dalalata. Lam tak ada tanda apa-apa. Okay, lam tak ada. Tak ada tanda apa-apa, kosong. Alif lam syamsiyah ALS. Okay, ALS kat situ.
Dan yang ketiga, yang terakhir, al-huda, bil huda. Macam tadi kita jumpa apa? Bil akhirati. Ya kat sini bil huda, alif lam. Lamnya ada tanda sukun, ada tanda mati. So, alif lam qamariyah, ALQ. Macam tu. Senang je hurufkan alif lam semua. Banyaklah kita jumpa hari ni, banyak kita jumpa. Muka surat belakang tadi 8. Muka surat ni semua ada kira tak, ada berapa? Saya tak kira tadi. Kira lah. Makin banyak kita jumpa, macam saya selalu cakap, makin tajam kita punya pemahaman. Okay? So, saya harap untuk alif lam ni semua dah faham